Kenapa nilai emas semakin meningkat selepas apa yang berlaku pada Venezuela? Jadi saya nak kongsikan 3 perkara kenapa berlaku peningkatan harga emas setiap kali keadaan geopolitik tidak stabil. Yang pertama, emas sebagai safe haven. Jadi apabila berlaku ketidaktentuan geopolitik dunia, ramai pelabur-pelabur bergegas untuk selamatkan aset mereka dengan tukarkan dalam bentuk emas fizikal. Kerana jika ketidaktentuan geopolitik berterusan menyebabkan mereka akan mengalami kerugian yang banyak jika membiarkan aset mereka dalam bentuk digital dalam pasaran saham dan sebagainya. Ketidaktentuan geopolitik memberi kesan kepada pasaran saham dunia. Yang nombor 2, bila semua pelabur-pelabur mula untuk tukarkan dalam bentuk emas, permintaan ataupun demand terhadap emas semakin tinggi. Bila mana demand semakin tinggi, so menyebabkan supply semakin tinggi. Dan bila supply semakin tinggi, ia menyebabkan kadar kenaikan harga akan meningkat. Harga emas semakin meningkat daripada 619 dalam masa 2 hari sudah meningkat kepada 632. Yang ketiga, bila berlakunya ketidaktentuan geopolitik menyebabkan pasaran kewangan tidak stabil. Bila pasaran kewangan tidak stabil, untuk selamatkan daripada kerugian yang besar, pelabur-pelabur ambil tindakan untuk tukar dalam bentuk emas fizikal. Kesimpulannya, banyak keadaan jika berlaku apa saja masalah dunia maupun geopolitik, ekonomi dan sebagainya, semua pelabur-pelabur dan rakyat sendiri akan mula beralih kepada emas kerana emas nilainya terlindung dan tak bersandarkan kepada apa-apa ataupun tidak perlu apa-apa jaminan. Emas bernilai pada fizikalnya sendiri. Sebab itulah antara aset terbaik kita perlu miliki adalah emas fizikal. Mana yang nak mulakan sepanjang emas, boleh isi borang sign up di bawah untuk saya bantu memulakan sepanjang emas anda.